harga RON 95 sudah turun RM1.99. Banyak rakyat Malaysia kan dapat bagus. Tapi aku orang jangan syok awal-awal kerana ada banyak soalan perlu dijawabkan. Pertama, subsidi RON 95 sebulan 300 liter. Kalau sudah habis, kita perlu isi RM2.05 per liter atau ikut harga orang asing RM2.60 seliter. Kedua, semasa kita isi minyak, kita gunakan IC scan atau guna apps. Soalan besar, data rakyat Malaysia akan simpan dekat Petrol atau dekat kerajaan. Siapa kawal? Siapa boleh jamin tak akan bocorkan data? Sebab rekod Malaysia, data bocor memang tak cantik. Yang ketiga, kalau sistem down, bagaimana? Kita perlu tunggu sistem recover atau ada alternatif. Kerana kalau tak ada, ia akan tambahan beban dekat rakyat Malaysia. Orang asing dan syarikat perlu bayar mahal. Ini betul. Tapi mekanisme kawalan kat mana? Kalau longgar, esok-esok minyak subsidi bocor masuk ke pasaran gelap sampai akhir, rakyat Malaysia yang rugi. Yang kelima, sistem tangkap terminal ini bukan percuma. Kerajaan sudah bayar berapa ratus juta untuk sistem ini. Ini semua pun duit rakyat. Jangan sampai satu hari projek yang mahal ini sudah gagal. Sampai akhir rakyat Malaysia rugi lagi. So kalau korang ada apa-apa tambahan sila komen. Okay? Bye.